Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesailah sudah program Ziarah Mahabbah pada kali ini, yang mana pada kali ini telah diadakan di Kampung Gertak 100, Kuala Besut, Besut, Terengganu. Dan Alhamdulillah kita telah berjaya menyantuni dan membantu seramai 10 keluarga di Kampung Gertak 100 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini binti Muhammad, wakil penghulu Kampung Gertak 100. Hari ini kita ada program Ziarah Mahabbah untuk memberi sedikit sumbangan. Terima kasihlah kepada Muslim Malaysia. Ada 5 anak tu sekolah, ada sekolah lagi? Sekolah 2. Sekolah 2 lagi? Sangat tingkat tempat sangat. Ada lagi aku cek pernah sekolah. Ha. Suami kerja kamu? Suami duduk dalam. Berapa lama duduk ni? 3 tahun dah hidup dalam. Wow. Berapa tempoh dia? Ya, tak tahu bila? Tak tahu berapa. 2007 ke 2008 tak tahu. Daripada tu lagi. Pendapatan apa semua ni? Macam pendapatan? Kak lah? Kak Intan lah? Buat kerja? Tu kisah pukul. Tukar sekolah lah. Berapa dia bayar? Yang wis 1,300. 1,300. Bawa cuci. Sepas siap potong belakang dah. Anak sekolah 2 lagi. Ha, 2 lagi. Duduk rumah jadi sabar. Baik kita gigit je. Maknanya kalau bila kita duduk saja kan jadi stres je, jadi benda tu kau ni kan. Maknanya berapa lama dah kanser ni lah breast tu? 2 tahun. 2 tahun dah. Lepas tu dia punya alah. Hak selanjutnya akan dibedah ke kan? Pak dia royak tu. Ha kan. Akan dibedah lah. Akan dibuai lah. Tapi kita tak suai lagi. Kalau dengan nafsu yang kini. Tangkap. Ada gapo insya-Allah. Ada. Bak lama kata buai mati waktu kita nak cek lagi tak. Kalau nak ada omongan gitulah. Bagi kita lah. Jadi saya mewakili Muslim Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang di luar sana kerana tanpa derma dan sumbangan anda mungkin program Ziarah Mahabbah ini tidak dapat dijalankan. Jadi teruskanlah menyumbang kerana sumbangan anda mampu meringankan beban asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Janji Allah kepada hamba-Nya di dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Jadi sekian sahaja daripada saya untuk program Ziarah Mahabbah kali ini. Assalamualaikum dan terima kasih.